Halo guys, hari pertama di neraka cek. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Tersebar baru-baru ini apabila ada satu video dari negara jiran yang konon-kononnya mereka dengan seronoknya bergembira berenang di dalam neraka, memperlekehkan neraka, mempersendakan neraka. Dia gini guys, tidak ada manusia yang paling malang, manusia yang paling teruk, manusia yang paling bebal, melainkan manusia yang tidak ada rasa keseronokan ke syurga dan rasa benci dan rasa takut kepada neraka. Sebab terlalu banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan betapa deritanya, betapa pedihnya, betapa sengsaranya api neraka. Kata Ibn Mubarak yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita bahawa neraka ni akan dinyalakan 1000 tahun sehingga ia menjadi putih. Kemudian ia dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga ia menjadi merah. Kemudian ia dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga ia menjadi hitam gelap seperti gelapnya malam. Satu lagi daripada Abu Hurairah, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, api dunia yang kamu semua panaskan hanyalah satu daripada 70 bahagian daripada api neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun semua api itu dikumpulkan, jawab Nabi, ia lebih panas 69 kali ganda. Ini hadis riwayat Muslim. Ada pula hadis yang menceritakan tentang kedalaman neraka daripada Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Muslim. Sahabat berkata, kami pernah bersama Rasulullah. Tiba-tiba kami mendengar ada bunyi sesuatu yang jatuh. Lalu Nabi bersabda, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas an-nar, iaitu neraka, sejak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru batu itu sampai di dasarnya. Nak berenang lagi, nak bersukaria lagi. Ini kedalaman api neraka. Dalam hadis lain menceritakan tentang penyiksaan api neraka. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah menggambarkan gambaran neraka sebagai tempat yang penuh siksaan oleh api dan iblis. Kata Nabi, neraka adalah tempat yang sangat-sangat pedih dan siksaannya sangat-sangat besar. Maka orang di dalamnya akan diterkam oleh api dan akan diterkam oleh iblis. Dan kepanasan api neraka, ada hadis daripada Anas bin Malik. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, neraka adalah tempatnya sangat panas dan sangat membakar. Tidak ada makan dan tidak ada minum di dalamnya. Kemudian di dalam Quran, Allah menunjukkan tentang betapa besarnya api di dalam neraka. Anda boleh belik surah Mursalat ayat 32. Sungguh neraka itu menyemburkan api sebesar dan setinggi istana. Di dalam hadis daripada Anas bin Malik, hadis ini riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat ada seorang lelaki, seorang anak Adam yang senang hidupnya. Dia dimasukkan seketika, dicelupkan seketika di dalam neraka. Lalu selepas itu dia ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat kesenangan hidup? Dia yang baru keluar neraka, yang dicelup seketika. Dia berkata, tidak demi Allah wahai Tuhan. Nah, hanya seketika di dalam neraka, dia lupa segala bahagia dunia. Ada pula seorang lagi anak Adam, hidupnya penuh derita. Allah celupkan dia seketika di dalam syurga. Selepas itu, Allah bertanya kepada lelaki itu, wahai anak Adam, pernahkah kamu merasai penderitaan hidup? Dia berkata, tidak demi Allah, wahai Tuhan. Hanya dicelup seketika di dalam syurga, dia lupa segala derita dunia. Nak bagi tahu bahawa itulah derita neraka. Baru masuk seketika, dia lupa segala keindahan dan kesenangan hidup. Allah merakamkan dialog orang yang menyesal di hari akhirat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan, kami dah nampak, kami dah dengar. Maksudnya mereka dah nampak derita neraka. Mereka dah nampak bahagia syurga. Mereka dah dengar jeritan orang yang diseksa. Mereka dah dengar gembira mereka di syurga. Mereka merayu pada Allah Azza wa Jalla. Farji'na, hantarlah kami balik ke dunia, na'mal salihah, untuk kami beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin. Sahabat-sahabat semua, ketika itu kita sudah terlambat untuk merayu kepada Tuhan. Sekarang ini di negara jiran sudah wujud influencer-influencer yang tak kenal halal dan haram,
yang buta dosa pahala, yang tak reti syurga dan neraka. Malah lagi teruk, sanggup mempersendakan neraka. Tolonglah, Malaysia jangan ada influencer begini, jangan ada influencer yang berperangai neraka, yang bercakap tak reti dosa pahala, yang bercakap seolah tak tahu halal dan haram, yang bercakap seolah-olah hidup ni tak ada syurga, tak ada neraka. Tolonglah.